Okey gang, mari tengok dekat. Okey, hai, assalamualaikum gang. Selamat datang ke channel Rezeki Padu. Okey, untuk video kali ni aku nak pergi ambil anak ikan toman yang baru tadi ada orang calling aku. Mau dapat anak toman gang. Jadi aku dah lama nak anak toman ni. Okey, kalau apa nak tengok macam mana, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Check balik button subscribe. Okey, assalamualaikum. Let's go check it out. Okey kan, jadi aku nak pergi ambil ikan tu dulu dekat rumah untuk aku. Okey, jadi aku main ni. Okey, mantap pak bu. Okey gang, jom mari sobat. Okey gang, jadi ikan ni ada dalam ni. Saya dah boleh tahan, aku rasa 2 jari dah. Saya dah anak dah. Tapi disebabkan ayat terlalu keroh, aku akan ambil dengan tangan, letakkan dia ke dalam ni ya. Okey. Jadi cerita ikan ni, paknya aku semakin dia dah menjala kat parit depan rumah untuk aku ni. Dia menjala merantauan. Bila dia menjala, lepas tu dia tarik-tarik ni. Ni bukan ikan ruan. Jadi dia tengok, ikan toman ni, jadi boleh nak belah kan. Kalau tak mau belah, tok aku ingat tok aku nak goreng lah, macam biasa kan. Jadi aku tengok, boleh belah kan. Jadi aku ambil nak belah. Jadi paksa aku, dia dah belah ikan toman pada kecil kan. Dia ambil masa selama 4 tahun dia kan besar ni. Jadi mau wow lah. Akhirnya aku nak try belah lama kan. Okey. Jadi kita tengok Bismillahirrahmanirrahim. Harap dia tak gigit lah. Woi bab. I got you homie. Hui, slow. Okey gang. Aku dah rasa badan dah. Tu dah. Okey gang, mari tengok dekat. Woi. Woi. Lek. Wush. Dah lepak pula sabar. Wush. Lek. Icing kan. Badan selut. Okey. Wush, kau tengok badan dah. Hoi, ni toman bintik kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi memang aku teringin lama dah nak belah toman. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita letak ni. Okey. Hoi, boleh tengok. Memang aku teringin lama dah. Okey, sangat. Mata dah kuning memang cukup lah. Ni komen yang baru. Boleh tengok badan dah. Syirik dah. Memang padu lah. Jadi kita try belah dalam ni dulu. Nanti insyaAllah kita akan upgrade ke aquarium. Dan seterusnya. Okey. Ni pok kaya lompat Guna katuk je. Tu dah. Kita akan katuk dengan tuan nanti malam lah. Kita akan letak ni. Kata dah. Okey gang, jadi yang ni ada. Selamatlah sikit kan. Kita katuk macam ni nanti malam. Okey. Jadi kemas. Jadi untuk apa semua, ikan toman ni selalunya dia makan apa gang? Kalau makan katuk, dia kecil lagi. Kalau saya ni aku rasa sebenarnya dia makan ulat roti. Tapi kalau hampa tahu selanjutnya, boleh komen dekat ruangan komen. Aku akan ni lah. Kalau hampa dah biasa berpengalaman, boleh komen dekat ruangan komen lah. Okey. Saya ni masa sedap lah. Dekat kedai ikan selalunya harga macam ni RM2-30 dah. Aku tengok tu RM2-30. Aku rasa paling murah lah RM2-30. Yang mahal RM50 lebih kat atas lah. Saya ni rasa RM50 kat atas lah. Okey kan, sebelum ni aku ada pasal niat lah untuk aku belah ikan cana. Aku akan collect. Dulu aku teringin lah nak belah ikan pelbagai jenis ikan cana limbata, toman, lepas tu ikan bujuk, tu nama-nama kampung lah. Tapi kalau ikut nama-nama spesifik dia lagi, macam-macam. Cana lucius apa, kedadah tak apa. Tapi memang aku minat lah. Cana daripada India, dia warna biru. Tapi dia spesies ikan toman lah, snakehead. Aku memang teringin nak belah. Jadi insyaAllah lepas ni, kalau ada rezeki kita akan pelan-pelan collect satu-satu lah. Jenis-jenis apa, cana-cana ni lah. InsyaAllah kalau ada rezeki, ada masa, ada apa, rezeki lebih ke apa kan, InsyaAllah kita akan collect. Baru ni aku pergi dekat Parit Puntang, ada satu kedai kawan aku. Dekat area tepi Shell lah. Kedai Cina duk jual mengai tu. Kalau hampa orang Parit Puntang hampa tahu lah. Orang Parit Nibong Benak Baru semua akan tahu lah kedai tu. Tapi kat situ hari tu aku dah pergi dengan Barizman. Aku jumpa sekok cana warna kuning. Cana apa aku lupa, tapi dia warna kuning. Dia dah bintik tau. Pendek ni lah, RM80. Oh, aku masa tu
duit aku cukup lah RM80. Kalau aku habis RM80 aku rugi lah, sebab tak ada dah saving kan. Jadi aku terpaksa hold dulu lah. Abang Rizman memang ketak nak ambil lah, tapi dia tak ada masa nak bela. Jadi aku ingat lepas ni ada rezeki lebih memang aku akan angkat lah. Tengok macam mana warna kuning. Nanti aku akan letak gambar lah nanti. Okay. Oh, jadi memang impian aku lah dapat Toman. Okay. Bujuk aku lama dulu mati lah. Dia kena pok tau. Mati sebab ada masalah penyakit pok lah. Tapi lah ni aku akan comeback balik lah. Bela Toman, channel Limbata. Nanti kita akan try buat konten episod channel Limbata balik lah dekat Bandar Baru kan. Ada pok-pok dah. Hari tu kita pergi pok biasa-biasa. Sekarang kita pergi panjat bukit pula. Cari pok yang betul-betul biru. Okay. Mantap. Okay kan. Jadi malam ni aku akan letak dekat bawah ni aku lah. Area-area yang macam jauh sikit lah daripada apa, kawasan parit. Sebab belakang ni ada parit gila kan. Bahaya sikit lah. Takut dia loncat. Sebab apa, dulu ada satu kisah lah. Masa pupu aku cerita aku dulu, dia ada dapat ikan haruan. Ikan haruan besar lah. Dia kata 2 kilo. Tak apa, kita pun dengar lah cerita lah ni kan. Betul ke tak tu wallahualam, tapi betul lah. Dia berboseng. Dia tong besar lah, tong biru. Apa bayangkan tong biru tu kan tinggi kan. Tong biru yang orang duk patah isi ayak bawah. Dia katuk dengan Zeng. Dia tindan 8 biji bata. Yang ajaib dah tu. Esok pagi semua bata tu terabak. Habis Zeng tu terbang, rupa macam kena ribut. Lepas tu mereka kata, oi. Mereka kata malam tu degak puji satu hentaman yang kuat lah daripada tung kan. Daripada belakang rumah sampai member tu terjaga tidak lah. Esok pagi-pagi mangkit ikan tu hilang lah. Jadi dia dengar kata cerita ni, ikan tu dia boleh tembak apa. Habis terabak bata 8 biji yang tindan Zeng tu. Nampak gaya. Jangan main-main lah dengan kekuatan apa. Snakehead ni. Okey. Jadi kita ambil iktibar lah daripada kisah tu. Kita kena jaga balik lah. Sebab dulu pun aku bela cana tu, Limbata tu 8 ekor lupa katuk kan. 8 ekor duk luak. Baru semalam tu aku set up, esok pagi tu semua duk luak mati. Katuk tu plug oksigen semua cukup kan. Jadi mana ya. Okey, jadi kita akan jaga ni betul-betul elok lah. Orang kata pengalaman mendewasakan kita. Jadi kita ambil iktibar lah. Okey. Hoi. Cakap banyak lah pak ayak tu. Jadi dekat tangan aku ni kita ada buah nyok muda. Okey, kita goncang dulu. Orang tua kata kalau nak tahu nyok tu muda ke tua, kalau kita goncang dia tak bunyi lah. Kalau dia bunyi, tu tanda dia tua. Okey, tu kau apa tua lah untuk kita nak cok buat santan apa kan, nak buat ni lah. Okey, jadi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni nyok muda kan. Isi hingus apa ke? Ayak dah memang sur lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Oi. Masuk dalam timbul teman ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey geng. Isi hingus. Taklah hingus lah, kira ni ada isi ni. Oh, isi okey. Terbaik kan. Kita buang tempat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, manis molek. Weh, kena mak. Ya. Jadi kan, itu saja video aku untuk kali ni. Kepada hampa semua jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Check balik button subscribe. Yang mana dulu yang tersubscribe, dia kan jadi terunsubscribe bila kita lama tak aktifkan YouTube kan. Yang apa check balik lah. Okay, jadi itu saja video aku untuk kali ni. Kepada hampa semua jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Wassalamualaikum. Jumpa lagi pada video akan datang. Mantul.